Di antara hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yata'aqabuna fiikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil 'asri thumma ya'ruju alladhina ya'tu fiikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum 'ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun taraknahum wa hum yusallun. Al-Bukhari wa Muslim wa Nasa'i. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, malaikat turun naik dalam kalangan kamu silih berganti malam dan siang. Kedua-dua puak itu berhimpun pada waktu subuh dan pada waktu asar. Setelah itu puak yang bermalam bersama kamu naik. Lalu Allah bertanyakan mereka, sedangkan dia lebih mengetahui keadaan mereka, bagaimana keadaan hamba-hambaku semasa kamu tinggalkan? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka mengerjakan sembahyang, dan kami datang kepada mereka dalam keadaan mereka mengerjakan sembahyang. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan An-Nasa'i. Mengikut kaedah nas hukum syarak, riwayat Bukhari dan Muslim adalah yang paling sahih selepas Al-Quran Al-Karim. Hadis ini menunjukkan bahawa malaikat bergilir-gilir waktu pagi dan petang. Malaikat menukar giliran pada waktu subuh dan pada waktu asar. Bila mereka naik, mereka ditanya oleh Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya, mendengar dan melihat. Allah Ta'ala tanya malaikat-malaikat ini, apa yang hamba ku buat? Malaikat beritahu, hamba-Mu sembahyang subuh, hamba-Mu sembahyang asar. Oleh kerana itulah, maka sembahyang subuh dan sembahyang asar adalah sembahyang yang lebih afdal daripada sembahyang-sembahyang yang lain. Kerana sembahyang ini disaksikan oleh malaikat-malaikat yang menulis amal manusia. Adapun amalan yang mengatakan malaikat tukar giliran pada nisfu Syaban, ini hadis maudhu'. Hadis dhaif, hadis maudhu'. Maudhu' ni hadis yang direka oleh orang, bukannya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ulama hadis yang terlalu dhaif, yang tak boleh menjadi nas. Yang nasnya ialah hadis ini, riwayat Bukhari dan Muslim. Malaikat menunggu giliran tiap-tiap subuh dan tiap-tiap asar. Bukannya malam nisfu Syaban disebar pada orang kita, malaikat tukar buku malam nisfu Syaban. Tiap-tiap tahun nisfu Syaban penuh masjid, kerana malaikat tukar giliran, tukar buku baru pada masa itu. Maka minta doa lah murah rezeki, minta doa lah panjang umur, minta doa lah macam-macam lagi. Doa tu molek, bukan tak molek. Baca Yasin pun molek, bukan tak molek. Buat sebuah buku pun molek juga, bukan tak molek. Makanlah. Tetapi menjadi kepercayaan bahawa itu malam malaikat tukar giliran, tukar buku, ini tidak ada dalam hadis-hadis yang sahih. Menjadi amalan masyarakat. Masyarakat yang amal tak jahil, yang jahil tak lupa pula tak mengaji hadis. Ini jadi masalah. Tidak menjadi hadis, mengaji hadis dengan cara yang mendalam. Di mana ini ialah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulama mengatakan ma'rahul Bukhari wa Muslim wa asah ba'da kitabillah ta'ala. Yang paling sahih selepas kitab Allah Quran ialah riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh kerana itu, kita perlu melazimkan diri dengan sembahyang subuh, sembahyang asar lebih daripada yang lain, kerana masa ini masa disaksikan oleh malaikat-malaikat yang menukar giliran mereka. Mereka menyembah Allah dan Allah bertanya mereka, apa yang hamba ku buat?
pada masa mu tinggal. Malaikat memberitahu mereka sembahyang subuh, sembahyang asar dengan jawapan yang sangat diredha oleh Allah.